Dia kalimah bid'ah ni kalau kita perhatikan yang memberikan maksud asal dia adalah Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Berucap dalam ucapan baginda dia panggil khutbatul hajah. Bila Nabi nak berucap dia akan mulakan fa inna asdaqal hadis kitaballah. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan atau cerita adalah kitab Allah. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan daripada perkara tersebut. Wa kullu muhdatsin bid'ah. Dan setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi Nabi sendiri SAW berikan gambaran. Dan cuma saya perhatikan banyak orang kadang-kadang bila sebut tentang benda yang ada-adakan, so diorang pergi pada literal meaning. Macam dia kata kalau zaman Nabi tak naik kereta, awak naik kereta ni bid'ah lah. Nabi tak pakai lampu. Sedangkan dalam hadis Nabi sendiri, Nabi terangkan bila Nabi kata man ahdatha, dalam Sahih Muslim, man ahdatha fi amrina hadha, maksudnya adakan pada urusan kami ini ma laysa minhu, apa bukan daripadanya, fahuwa rad, maka ia tertolak. Ataupun Nabi kata man amila amalan, siapa buat satu amal laisa alaihi amruna, tiada padanya perintah kami, fahuwa rad, maka ia tertolak. So basically kalau kita lihat tajuk bid'ah ni bila kita bincangkan dalam tajuk agama, dia tajuk dalam agama, sebab tu Imam Syatibi rahimahullah bila dia syarahkan tentang maksud bid'ah tu, dia kata tariqatun fid din, dia satu jalan dalam agama tudahi, yang dia macam apa, dibuat tadi untuk menyaingi akan syariah, dan ditujukan pada tingkah laku tadi untuk melampau dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So basically benda ni lah kita kata yang secara jelasnya bid'ah ni tak ada benda yang keliru. Semua orang faham bid'ah tu apa. Maksudnya dalam agama benda Nabi tak suruh, tak perintahkan kita buat dari sudut akidah atau ibadah atau akhlak yang Nabi tak benarkan, maka itulah bid'ah. Bid'ah agama dipanggil. Adapun bid'ah dari segi masalah muamalat, cara kita bayar, dulu pakai duit, sekarang pakai QR, dirham, sekarang pakai ringgit atau pakai QR. Benda-benda macam ni, ini bukan tajuk bid'ah yang dimaksudkan. Sebab tu hadis Nabi yang datang, Nabi kata adakan pada urusan kami ini, atau buat amalan kami tak suruh, ia tertolak. Nabi kata macam tu. Itu dah jelas dah. Contoh macam nak dekat diri kepada Allah Ta'ala bukan dengan cara yang Nabi ajar. So basically tak ada siapa patut keliru tentang istilah bid'ah ni tadi.